Assalamualaikum bosku. Kita tahu hari ni kita nak pergi mana. Hari ni aku nak bawa bapak-bapak hari ni. Nu, atas nu. Aku tengok dah. Let's go geng. Tu dia. Ada yang siapa-siapa yang tak biasa pergi, tak biasa sampah. Hari ni aku bawa. Aku bawa lah sikit-sikit, tak sepenuhnya juga pun Nu, pucuk nu. Nu, Gunung Jerai bosku. Jadi aku bawa anak ayam aku ni, panjat. Geng, nak kata selalu naik atas Gunung Jerai tu pun tidak. Selalu naik pun dengan family lah, dengan kereta. Tapi kalau siapa-siapa nak naik dengan kereta, tanya turun tu kena berhati-hati. Brake pad tu ada kena mantap. Kan, brake pad kena mantap, kena pandai main gear turun. Hanya duk tekan brake direct tekan brake kat terbakar geng, panas. Kena pandai main gear lah. Bagai mudah ya, tapi kena pandai main gear. Kalau untuk kereta sedan gini ni mungkin senang kan, dia tak berat. Kalau jenis-jenis MPV yang ramah family, kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai lah prepare apa yang patut. Sebab nak turun tu ya junam geng, junam. Kita takut brake tak makan, panas dia punya dish. Jenuh set-setmu nak tekan. Nak tekan dengan kaki tak lepas tekan satu kaki sebelah, tekan dua-dua belah kaki. Bagus juga tahu tu. Sebab tu kita kena prepare. Kena prepare brake. Itu yang first. Bolehlah singgah ni. Kari kepala ikan jenahak, ikan bakar, cicoh ayam asam, bahang, kata kau Kedah. Bolehlah singgah sini kan. Nak soru-soru dulu kan, nak mengenyangkan perut dulu boleh. Tempat dia pun santai kot tu. Ni sipar dia ni, simpan dia tu. Siapa dah kita ni geng? Aku pun tak teringat kalau kat ni. Lama tak mari ada. Beres beres. Makasih dah. Boleh direct terus no? Baik. Set kita pukul 10.35 geng. Let's go. Come on. Sambil-sambil kita layan lagu Rancak. Wait. Apa itu dia lah geng, banyak ngelek ni. Kena berhati-hati Aku pun dah lama dah tak naik ni. Tahun ada dah. Tapi percaya ke with wing kita panjat juga. Ayam bismi Gunung Jerai. Dah ni licin ni. Naik tak apa kan, mungkin tak apa lah kan. Bagi yang dah biasa naik ke atas ni. Yang orang tak biasa ni, slow-slow sudah lah kan. Jangan laju-laju. Banyak mengenal kan. Allahu Akbar. Licin. Berhati-hati geng. Bukan 10 kilo juga kok ni atas ni. Liko patah. Liko patah tak apa.
Op. Ah. Ayo di mana? Ngonaru. Ngonaru. Berhati-hati ketika memanjat. Oh. Wow. Welcome to Golden Drive. Kepada sahabat-sahabat semua yang belum sampai. Tu dia jalan tengok jalan tu. Bahaya licin. Licin tu. Apa? Licin atas daun. Daun duk kupu atas jalan tu kan. Spring. Dah terasa kesejukan dia tu, geng. Kamut lah. Slow, geng. Licin. Tak licin tak apa, kan. Tak licin kita memanjat je. Licin tu yang kita takut. Atas ni nak hujan kau joong. Menjoongkan diri ni ke? Sini. Macam nak hujan. Jangan gitu, baju hujan tak bawa sana ni. Baju hujan tak bawa sana. Kita sedang menghampiri Taman Ekorimba, bos. Pulas straw pula, geng. Pulas trotter. Bagus. Dia lagu tu, duk tengok jalan keindahan dia tu. Sejuk molek, boh. Mantap. Bang, slow, bang. Licin. Dia tak apa, tayar 4 kita ni, tayar 2. Itu dah. Pulas sikit trotter. Okay, nice. Come on. Apa dia tu? Dilarang masuk. Masuk ke mana? Papai tanda merah ni. Papai tanda merah ni masuk ke mana ni? Dilarang masuk. Nampak macam tak ada jalan kot tu. Dilarang masuk. Tak apa, tak payah fikir, kan? Tak payah fikir. Kita memanjat sekarang. Okay, mohon lah. Okay. Nice. Press gig. Nice. Nyek. Steady, nyek. Okay. This is Gunung Jerai. Ni kereta api, geng. Jadi aku pusing dulu sini. Jeram sikit. Kau ni pada jalan kot. Aku dah cari pergi tu. Kau ni kalau tak silap aku ikut pencawang, geng. Ikut pencawang yang ada 2 hujung tu. Yang pucuk tu. Pucuk tu tak boleh pergi, geng. Pucuk tu kalau silap yang ada pencawang 2 tu, tentera yang jaga. Kita dah sampai, bos. So, siapa-siapa yang nak datang, sinilah. Hujung masuk naik atas tu. Jadi aku tak masuk lagi. Jadi aku mengata popokmu kat sini je. So, kurang-kurangnya, geng. Aku tak masuk lah. Situ ada main juga tu. Jadi niat sebenar aku ni bagai. Ni. Aku cuba review sikit sebanyak tentang motor aku, okay.